Pernah tak anda rasa penat sangat? Bukan penat tubuh badan selepas bekerja, tapi penat jiwa. Rasa macam dah tak ada daya nak hadapi hari esok. Anda rasa ujian yang datang bertubi-tubi ini macam tak ada penghujungnya. Anda tengok orang lain bahagia, tapi kenapa anda seolah-olah dipilih untuk terus menderita? Sahabat, kalau saat ini anda rasa ingin menyerah, tolong berhenti sejenak. Video ini bukan satu kebetulan. Mungkin ini adalah cara Allah ingin memujuk hati kamu yang tengah lari daripada kenyataan. Ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Tahu tak kenapa Allah uji kamu seberat ini? Sebab Allah tahu kamu kuat. Allah tidak akan memberikan beban pada bahu yang tidak mampu memikulnya. Ibarat sebiji emas, ia perlu dibakar dengan api yang sangat panas untuk membuang segala kekotoran. Barulah ia menjadi berkilau dan bernilai tinggi. Begitulah juga hati kita. Ujian itu adalah api yang Allah hantar untuk membersihkan jiwa kita daripada cinta dunia yang berlebihan. Supaya kita sedar bahawa satu-satunya tempat untuk kita benar-benar bersandar dan berharap hanyalah Dia. Setiap kesakitan yang kamu rasakan hari ini adalah ubat untuk hari esok yang lebih baik. Dalam surah Al-Insyirah, Allah mengulanginya sebanyak 2 kali. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Perhatikan perkataan itu, bersama, bukan selepas. Maksudnya, saat ujian itu datang, Allah sudah sediakan pun jalan keluarnya sekali. Cuma mungkin mata kita tengah kabur dengan air mata, jadi kita tidak nampak kemudahan itu. Sabar itu bukan sekadar menunggu dalam diam, tapi sabar itu adalah menjaga sikap dan sangka baik kita kepada Allah sementara menunggu janjinya sampai. Jangan lepaskan doa, kerana doa adalah satu-satunya jambatan antara bebanmu dan pertolongan Allah. Untuk anda yang tengah berjuang dalam diam, teruskanlah melangkah. Walaupun langkah itu kecil, walaupun ia perlahan, Allah nampak setiap titisan air mata kamu yang jatuh di atas sejadah di tengah malam. Dia nampak penat kamu. Percayalah, fajar akan tetap menyingsing selepas malam yang paling gelap. Dan bila waktu itu tiba, anda akan tersenyum dan menyedari bahawa setiap ujian inilah yang menjadikan anda manusia yang lebih hebat. Semoga hati anda kembali tenang dan lapang. Terima kasih kerana mendengar. Wassalamualaikum.